Sekarang ini, kalau kita perhatikanlah, kamu akan berhadapan dengan contohnya natrium, dia tidak balas dengan apa? Dengan H2O akan dapat NaOH dan juga H2. Saya tanya kenapa H2 ni? Oh, dia memang macam tu lah, cikgu. H2, habis. Memang, kan memang betul cikgu. Memang, tapi awak tahu secara angka, alphabetically. Bukan secara chemically, bahaya. Dan dia bila chemically ni, tendency untuk awak lupa letak dia sebagai molekul itu tinggi. Okey, sekarang you all tengok, saya akan ajar dulu bagaimana pembentukan sebatian covalent ini terhasil. Kelas, kamu lihat pada page yang kedua, yang mana saya nak cerita tentang pembentukan tetraklorometana. Jangan dihafal pembentukan ini. Satu, dalam peperiksaan, kita tak guna unsur. Dia punya apa? Simbol dia. C ke, Cl ke, sorry. Kita nak uji you punya kefahaman, biasanya kita menggunakan abjad. P lah, Q lah, R lah, T lah, U, M, N, O. Kau hafal ni, kau tengok apa benda ni. Kenapa cikgu? Soalan guna abjad. Sebab kami nak uji kefahaman awak. Bukan kami nak uji hafalan awak. Jadi kelas, biasanya murid-murid, saya tengok pengalaman cikgu lah. Dia pergi ni dulu. Dia pergi dekat bahagian ini dulu. Oh, silap. Siapa yang buat macam ni, memang silap. Sebenarnya, awak kena draft bahagian ini dulu. Ini bahagian pertama. Kemudian tu awak kena lukiskan bahagian kedua. Dan last kali ni, baru awak boleh tuliskan dia punya penerangan dia. Jadi maksudnya, kita untuk penerangan itu jauh step dia. Bukannya kau terus lompat 3. Siapa yang buat 3 ni, dia hafal. Hafal tak okey. Kita ubah sikit, kita twist sikit, kau dah pening dah. Perkara pertama, korang semua jangan bimbang. Untuk kisah atom relatif, awak diberikan pada kertas 2. Jadi di sini, unsur proton, nombor proton, 6, susunan elektron 24, klorin 287. Kelas. Kita lihat kat sini, 4 dengan juga 7. Berapa yang kita nampak kat sini obvious? Kita nampak yang dia kurang 4, kurang 7, kurang 1, betul? Jadi apa yang kita kena buat kelas? You ambil ni. Sekejap, komputer saya ni dah lama dah. Kita ambil ini kurang 4. Oops. Sekejap. Yang ini kurang 4. Ini 4. Allahu Akbar. Memang nak kena tukar komputer ni. Saya tak tahulah apa berlaku kat dia. Sekejap kena sabar. Kalau tak sabar, pening. Sabar tu separuh daripada iman lah. Jadi kita lihat kat sini karbon 4. Bila 4 yang perlukan, sebab mungkin saya rakam tu dia jadi lambat. Sekarang ni komputer kan ada AI. Dia guna apa? AI ni dia guna GPU. Yang saya punya CPU. Di sini kita letakkan dia sebagai 4. Tak boleh lah saya nak tulis. Allah. Itulah saya tak tahu kenapa. Mungkin kena besar sikit. Ni 4. Klorin perlukan 1. Di sini kelas, ini yang paling penting. Berapa elektron yang diperlukan? Bila kamu tengok dua-dua perlukan, maka di sini kamu boleh tagging jenis sebatian adalah covalent. Boleh? Sebab nanti kalau untuk sebatian ion, 1 lebih, 1 kurang. Yang ini 2 kurang. Ini 2 kurang. Kemudian tu, yang kat sini, ini paling penting, critical. Bilangan elektron yang paling terendah untuk diperlukan. Berapa? 4 ke 1? 1 kan? Awak tick siap. Kenapa? Inilah yang paling penting untuk kita lukis. You tak tahu step ni, nanti you pening. Berapa yang hendak dikongsikan.
Boleh? Okey, jelas tak part ni? Okey. Bila dah tahu, maka kita ambil sini C, ini C ini H. Ini Cl, sorry. Di sini tadi apa? 4 kan? Adik C 1 diambil. Yang ini Cl, sorry. Ambil 4. Okey, saya dah dapat formula dia. CCl4. Ini yang mahal ni. Okey, jelas tak? Jadi bermaksud di sini step mana yang penting untuk sebatian kovalent. Ini bilangan elektron yang diperlukan ni. Kalau kau tak tahu bilangan elektron yang diperlukan, memang tak boleh buat. Tapi sebelum itu awak kena tahu susunan elektron. Okey. Dan di sini berdasarkan kepada ini, yang ini dengan yang ini. Kita bawa kepada bahagian yang kedua untuk kita lukiskan. Okey, untuk yang kita lukiskan, berapa yang kita ada? 1 karbon, 4 klorin. Okey, 1 karbon, 4 klorin. Tetapi dekat sini kita dapat kena pasti bilangan elektron yang paling terendah yang perlukan ialah 1. Bermaksud nanti bila dia share dia macam ni tau. Kenapa kita nak tahu ni siapa yang terendah? Okey, karbon memang dia perlukan 4. Okey, dia nak kongsi 4. Tapi you kena tengok pula pada yang klorin. Dia tak nak 4, dia nak 1 saja. So apa yang berlaku? Klorin kongsi 1, karbon pun kongsi 1. Okey, rules dia simple. Aku kongsi 1, kau kongsi 1. Dia tak boleh aku kongsi 1, kau kongsi 4. Tak boleh. Cikgu, habis tu macam mana dia nak kongsi? Dia kan kongsi 4. Yes, dia kongsi 4 tapi kepada 4 atom klorin. Jelas tak? Okey, saya buat macam mana? Okey, tak apa, saya buat dulu. Okey, tengok Kalau kita nak lukiskan klorin, okey, ini dia punya nukleus. Ini 2. Okey, kita settlekan yang klorin dulu. Okey, tadi klorin ingat, kita ikut buku teks lukisan dia. Klorin kata aku perlukan 1. Dan rules dia kalau klorin 1, karbon pun 1. Okey, settle. Okey, berapa sekarang electrovalence bagi klorin? 7. Dah kongsi 1, berapa yang free? 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham? Boleh? Okey, ini baru 1 klorin. Okey, awak kena buatlah. Ini nukleus. Ini 2. Okey, lepas tu 8. Kena lukis ni 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ini pula kita buat. Okey, klorin 1, karbon 1. Ini pula buat. Klorin 1, karbon 1. Okey, ini pula buat. Klorin 1, karbon 1. Dan macam biasa, kamu kena lukiskan untuk semua ni. Memang sukarlah. Inilah silibus kita SPM. Semua kena buat. Boleh buat? Okey, jadi di sini penting tak kita nak tahu ini? Penting. Kalau tak nanti awak tak tahu berapa dah kongsi kat situ. Boleh? Okey, awak kena tengok antara dua-dua siapa yang paling terkecil, paling terendah. Itu yang kita tahu yang kongsi kat situ. Boleh? Okey, lepas tu kelas Lewis pun ada dalam silibus. Saya ajar jugalah. Susun Lewis paling simple. Kamu tak C, okey, sepasang untuk klorin. Aku 1, kau 1. Aku 1 klorin, karbon pun kata aku 1. Aku 1, kau 1. Okey, lepas tu klorin ada 6 yang tidak dikongsikan dengan yang lain-lain. Okey, awak kena buatlah 6. Tulis paling mudah. Tulis paling mudah. Okey, settle CCl4. Okey, tengok. Kalau kamu dah biasa, memang laju je kamu buat. Boleh jelas? Okey, bila dah ada ni kelas, dah ada dah formula, dah ada lah lukisan, barulah kamu boleh buat penerangan pembentukan. Tengok step dia banyak. Okey. Yang pertama kita settlekan dulu. Okey. Dekat sini apa berlaku adalah saya lupalah. Saya
Saya buat macam ni tau. Saya buat dua-dua Okey, susunan elektron karbon adalah 26. 24, sorry. Dan atom klorin adalah 287. Okey. Jadi kita settlekan dulu karbon. Okey, sebenarnya tak payah sebut atom klorin pun boleh. Okey, macam mana cikgu buat? Okey, cikgu buat yang baru punyalah kalau kamu nak susun. Cikgu ada buat yang lain. Okey, cikgu buat dulu cerita karbon. Dia begini kelas. Ada 9 poin. 3 poin untuk karbon, 3 poin untuk klorin, 3 poin untuk dua-dua. Boleh? Okey, saya mulakan dulu dengan karbon. Okey, saya kata apa? Susunan elektron atom karbon ialah 24. Okey, saya terus pergi ke poin nombor 2. Okey, poin nombor 2 ni saya nak cerita tentang karbon juga. Iaitu atom karbon memerlukan. Okey, kenapa saya guna perkataan memerlukan? Sebab dia adalah sebatian kovalent. Okey, memerlukan berapa ni? 4 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, ini poin nombor 2. Okey, poin nombor 3 kelas atom karbon menyumbang secara perkongsian. Ini ayat buku teks. Ikut. Menyumbang wajib, perkongsian wajib. Okey, tengok gambar rajah yang ada. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, berapa dia sumbang? 1, 2. Okey, saya taggingkan. 1, 2, 3, 4. Betul tak? Dia sumbang 4 secara perkongsian. Jadi kita pun buat iaitu kita karbon menyumbang menyumbang secara perkongsian 4 elektron. Okey. Dah menyumbang secara perkongsian 4 elektron. Untuk mencapai susunan elektron tu dah sebut sekali cukup. Okey, cerita karbon selesai. Nampak tak? Kita hafal ke kita faham? Faham. Takkan ada salah insya-Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai salah. Sebab cara saya ni, saya ajar ni, you salah 1, poin 2 salah, poin 2 salah, poin 3 salah. 3 salah nanti. Boleh? Hati-hati. Okey, lepas tu kita cerita pula tentang klorin. Okey, untuk cerita klorin ada berapa poin? 3 juga. Okey. Okey, elektron. Okey, kejap Hai, komputer dah lama. Beginilah. Dia hang ke? Dia hang. Memang nak kena tukar Surface 12. Saya tunggu SPM je ni. Okey, saya kena kecilkan sikit. Okey, jadi kita lihat kat sini susunan elektron. Okey, elektron atom. Jangan lupa perkataan atom. Klorin ialah 287. Okey, lepas tu apa? Atom klorin memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kemudian poin yang ni. Okey, ini jangan confuse Ini cerita klorin tau. Kita bukan cerita 4 atom klorin. Kita cerita atom klorin. Okey, jadi kita kata apa? Atom klorin menyumbang secara perkongsian 1
elektron. Okey, dah cukup. Okey. Settle. Cikgu yang 4 tu okey nanti. Okey, ni sekarang cerita dia baru cikgu nak buat. Okey, yang ini antara karbon karbon dengan klorin. Okey, kita akan lihat antara karbon dengan klorin. Okey, kita lihat kat sini antara karbon dengan klorin. Okey. Jadi bila kita buat cerita dia, sekejap aduh. Memanglah komputer ni mengundang kesabaran saya. Okey. Okey, ada tak? Jadi kat sini saya sambunglah cerita dia kat sini, komputer ni. Okey. Jadi bila kita lihat, pertama sekali awak kena lihat lukisan yang ada ni. Okey. Dan berdasarkan lukisan yang saya dah lukis ni, boleh tak awak nyatakan apa atau berapa pasang elektron yang kita kongsikan ni antara atom karbon dengan atom klorin? Satu pasang, boleh? Satu pasang tau. Okey, ini yang penting kerana dalam pembentukan ikatan ini maksimum 3 pasang. Satu pasang, 2 pasang, 3 pasang. 4 pasang tak ada. Tapi cikgu ini 4 pasang tu, okey, 4 tu nanti kita main dekat mana? Dekat berapa? Boleh? Okey, saya tuliskan ni. Okey, saya tulis macam ni. Okey. Okey, tadi kan formula dia apa? CCl4. Lepas tu saya kata, formula ni penting. Okey, saya ambil ini satu atom karbon. Berkongsi satu pasang elektron dengan 4. Kau jangan lupa 4. Ni ada 4 ni. 4 atom klorin untuk membentuk, okey, sebabkan dia satu pasang untuk membentuk okey, ikatan kovalen tunggal. Kau faham tak? Jadi maksudnya di sini satu pasang ini talikan dengan ikatan kovalen tunggal. Cikgu, yang ni 1, ini 4. Okey, dia begini. Satu pasang elektron dengan 4 atom. Maksudnya 1 kali 4, 4 pasang. Boleh. Tapi kalau awak buat macam ni, atom karbon berkongsi 4 pasang elektron, salah. Sebab kita tak ada 4 pasang elektron. Faham So kita main ni dekat mana? Dekat nombor tu. Dengan kata lain, kelas, kalau formula tu awak tak ada, poin ini tak boleh buat. Poin ini tak boleh buat. Jelas tak, Tika? Oh, kau datang ya, Tika? Terima kasih. Okey, jadi awak jangan nak rushing. Buat ni dulu, dan you dah tahu dah. Okey, dan kita pun poin yang kedua. Ikatan kovalen. Okey, kovalen apa? CCl4 terbentuk. Okey, kita ambil lagi. Kita nak lengkapkan. Okey, terdapat daya tarikan van der Waals yang lemah. Di antara molekul. Ini molekul lah ni. Molekul CCl4. Okey. 3, 9. Complete. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, kalau boleh faham, awak sekarang cuba buat yang lain. Kali ini cikgu akan cuba lihat. Okey, cuba awak buat yang ini. Okey, cuba buat yang ini dan tolong berikan. Saya tak beri nama formula ni. Cuba you buat, okey?